Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Abda'u bi tahiyatil Islam ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni merupakan malam ke-23 malam ke-23 pada bulan Ramadan, iaitu antara salah satu malam yang ganjil lah. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk kita mencari malam Al-Qadar itu tersendirilah. Taharrau, Nabi cakap taharrau, iaitu kita nak kena cari malam Al-Qadar itu tersendiri. Dan pada hadis riwayat yang lain dikatakan fil witri, during the odd nights. Okey, jadi kita cubalah sedaya upaya untuk bertungkus lumus pada especially pada 10 malam terakhir ni. Okey, lebih-lebih lagi pada malam-malam yang ganjil. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang kali ini, pada tahun ini, kesempatan untuk kita menemui malam Al-Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, seumpama ganjaran sepenuh hidup kita, masya-Allah. 1000 bulan tu adalah anggaran dalam 83 tahun, 84 tahun. Manakala kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Jangka kehidupan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60-70 tahun gitu. Akan tapi ini adalah pahala ganjaran yang luar biasa, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan, memberikan kita peluang untuk kita menemui pada malam Al-Qadar itu, insya-Allah. Okey, jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini saya diberi kesempatan untuk menggantikan tazkirah Ustaz Taufik lah. Okey, jadi tajuknya adalah, intonasi saya nak kena betul sikit. Masih segan bertanya tentang agama? Kan? Ni jenis soalan kan? Kita masih segan nak tanya pasal agama? Ini adalah soalan yang kita perlu tanya dekat diri kita lah. Kalau kita masih segan untuk bertanya, maka kita perlu reflect lah. Kita perlu tanya diri kita sekali lagi, kalau kita segan ataupun kita malu, kenapa pula? Betul tak? Kenapa pula? Ataupun bab pepatah Melayu malu bertanya, sesat jalan kan? Kalau saya memang kalau pergi tempat baru kan, saya suka terus tanya orang. Macam mana nak pergi ke sana, macam mana pergi kat sini. Sehingga kan kadang-kadang kawan-kawan saya tengok pun dia segan. Alamak, Fiz, kau ni tak malu tanya-tanya orang. Kalau kita malu, kita sesat jalan. Sama juga perihal kalau kita nak belajar pasal bisnes. Kita nak belajar pasal, kita nak sambung belajar ke universiti mana ke, ataupun kita nak sambung kerja dekat company mana ke. Antara cara yang paling mudah dan berkesan adalah untuk kita tanya orang yang lebih berpengalaman daripada kita ataupun orang yang lebih berilmu kepada kita. Maka itu merupakan satu shortcut untuk kita nak mendapatkan sesuatu yang kita nak tu. Okey. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam surah An-Nahl, Allah sendiri perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Okey, dia adalah sighatul amr kat situ. Allah perintahkan, tanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir itu maksudnya apa? Orang-orang yang berilmu. Jika kamu tidak tahu. Kerana kalau kita tak tanya, maka kita sesat jalan. Betul tak? Dan apabila kita bertanya ni, kan, apabila kita bertanya, dia merupakan kunci untuk kita membuka pintu kejahilan tersebut. Selagi mana kita malu bertanya, dia akan menutup pintu kita untuk mendapatkan ilmu. Pepatah Arab, likulli maqamin maqal. Setiap tempat tu ada tempatnya. Kalau kita malu, kita segan, mungkin kita segan untuk nak jerit-jerit depan orang ke, nak buat benda tak senonoh depan orang, mungkin tu malu bolehlah. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kita tak malu, kita buat apa kita suka. Akan tetapi kalau kita dalam sesi
di mana kita nak mencari ilmu, nak mendapatkan ilmu dan sebagainya, kita nampak ada orang yang alim yang boleh berikan kita jawapan dan solusi kepada masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita malu untuk bertanya, maka kita rugi. Okey, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ini tercatat dalam hadis riwayat Abu Daud, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Adakah kamu tidak menanya kalau kamu tidak mengetahui? Okey, Nabi mengatakan apa? Fa innama syifa'ul ayyis su'al. Sesungguhnya syifa ni selalu digunakan kalau kita sakit kan, Allah yashfik. Okey, means cure, ubat. Ubat untuk kejahilan adalah untuk kita menanya sebenarnya. Kan? Kalau bahasa kasar ni, kalau dah bodoh tak apa, kita sombong pula. Wa'iyadzubillah. Tak mau sampai ke arah sana. Okey, jadi maka ini adalah perintah daripada Allah. Allah mengatakan, kalau tak tahu, tanya. Kalau kita tahu ada orang lebih mengetahui, maka tak ada masalah untuk kita menanya. Okey? Jadi mungkin ada banyak faktor lah kenapa kita tak nak tanya. Mungkin kita segan, ataupun kita rasa soalan kita tak munasabah, ataupun ada banyak benda yang mungkin menyebabkan kita tak bertanya. Tapi kalau kita kembali kepada akhlak kita sebagai seorang Islam, adalah kita inginkan kebaikan untuk sesama Islam. Okey, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Betul tak? Jadi sahabat menanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Lillah. Untuk Allah. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan untuk rasulnya, dan untuk kitabnya, dan untuk ketua-ketua agama Islam, dan juga untuk keseluruhan umat Islam. Okey, jadi apabila orang menanya kita, dia merupakan satu amanah untuk kita memberikan jawapan yang terbaik buat orang tersebut. Jadi tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang kita perlu ambil tahu di mana kita kalau nak sibuk berdakwah kan, cukup sekarang kita berdakwah dengan tindakan kita. Kan? Kita kalau sibuk suruh-suruh orang, contohnya kita ada kawan yang tak solat semasa bekerja dan sebagainya kan. Kita sibuk-sibuk cakap, kenapa kau tak solat apa tu semua, mungkin ada chance di mana kawan kita tu lebih berjauhan kerana dia rasa macam, kenapa kau nak suruh-suruh aku kan. Tapi apabila mereka dah mula tanya kita soalan, itu satu tanda yang baik. Kerana dia tahu yang kita tahu, yang dia nak macam dia tahu kita ambil tahu. Jadi apabila mereka menanya, kita perlu kasih jawapan yang terbaik buat orang tu. Kerana apa? Kita nak beri nasihat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk umat Islam. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kerana masa kita singkat saya cuma nak kasih contoh atas 3 perkara ni lah. Okey, di mana sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, they are very enthusiastic. Okey, mereka akan cari peluang apabila mereka ada peluang untuk menanya baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tanya soalan yang mereka nak tahu. Kan? Kerana apa? Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya kasih satu contoh. Okey, ini adalah daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, dia mengambil peluang untuk menanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita belajar hadis lah, kita baca hadis, ada banyak soalan yang sahabat-sahabat tanya, dan kebanyakan jawapan yang Nabi kasih, dia bukan satu jawapan yang sama. Dia jawapan dia berbeza-beza kan, dia sesuai dengan penanya.
Tes. Dengan soalan kita yang kita menanya, mungkin dia boleh membuka ilmu untuk seluruh umat Islam. Saya kasih satu contoh. Pada waktu itu, seorang sahabiyah, okey, dia mengangkat seorang bayi dan dia menanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ali hadha hajj? Adakah untuk anak kecil ni haji? Ganjaran haji, biasa belum balik kan? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Na'am, walaki ajr. Ada ganjaran buatnya dan untuk engkau juga ada ganjarannya, masya-Allah. Betul tak? Dengan soalan yang senang ni dia membuka ilmu kepada yang lain. Di mana sampai sekarang ni kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, saya kalau nak pergi umrah ni, saya pergi sendiri bagus ke nak bawa anak-anak kecil lagi bagus? Kan? Saya cakap depends. Kalau saya bawa. Pasal apa? Bukan anak-anak kita je dapat suasana dekat sana, kita pun dapat ganjarannya. Kan? Masya Allah. Okey, yang ketiga pula, kerana masa tak mengizinkan, saya cuma nak sampaikan ini adalah bagaimana sahabat semangat untuk nak bertanya, untuk nak mendapatkan kebaikan. Okey, ini adalah hadis daripada Abdullah ibn Amr bin al-As. Okey. Apa terjadi pada waktu itu? 3 hari turut-turut baginda sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan akan datang lelaki yang akan masuk daripada kalangan ahli syurga. 3 hari turut-turut dan dia merupakan seorang sahabi daripada Al-Ansar. Okey, maka Abdullah ibn Amr bin al-As ni pun macam terfikirlah, apa rahsia amalan dia sehingga kan Nabi cakap dia adalah ahli syurga kan? Maka apa Abdullah ibn Amr bin al-As buat? Dia minta izin. Dia cakap, wahai sekian-sekian, namanya tak diberitahulah dalam hadis ni. Maka dia diberikan izin untuk tinggal selama 3 hari bersama sahabat yang dijamin syurga ni. Maka selama 3 hari ni dia memperhatikanlah, apa amalan yang special ni dia buat kan? Maka dalam hadis ni dia mengatakan ma huwa illa ma ra'aita dalam hadis ni apabila dia menanya kepada sahabat ni menjawab. Okey, kerana Abdullah bin Abdul Aziz mengatakan aku tak nampak kau buat amalan special pun, kau tak bertahajud, kau tak buat ni, tak buat tu kan. Tapi apa yang buat kau dijamin syurga? Maka sahabat tersebut mengatakan ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghasyan. Aku tak buat apa-apa amalan yang luar biasa kecuali apa yang kau nampak tu. Cuma mungkin apa yang aku amalkan yang kau tak nampak, sebelum aku tidur ni, aku tak ada sangkaan yang tak baik kepada orang lain. Kan? Wala ahsudu hasadan ala ghairih, dan aku tak hasad atas nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. A'tahullahu iyyah. Kerana itu adalah pemberian Allah kepadanya, masya-Allah. Tapi betul tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang saya kagum tengok ada orang yang dah tua-tua dan sebagainya tapi sihat dan sebagainya kan. Saya cubalah tanya, apa rahsia awak Awak dah tua-tua masih sihat apa semua kan. Cakap awak jaga hati je, tak mau hasad. Kan? Mungkin dia amalkan hadis ni dan insya-Allah mudah-mudahan hadis ni pun jadi dorongan buat kita sebelum kita tidur, cubalah maafkan yang lain. Elakkan daripada ada hasad, kerana apa? Kita percaya pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nikmat atau pemberian yang Allah berikan kepada yang lain merupakan atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dengan kita sentiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita maafkan yang lain yang buat silap kepada kita, dan juga kita elakkan daripada hasad. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam golongan ahli syurga insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.